Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kami sekarang berada di Bukit Wawasan Puchong, Selangor. Jom saksikan penggembaraan kami mendaki Bukit Wawasan pada kali ini. Pada yang belum subscribe channel kami, bantu kami dengan satu subscribe dan share, like, komen video kami. Jom saksikan penggembaran kami. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita pada video hiking kali ini. So untuk video kali ini kami nak hiking ke Bukit Wawasan di Puchong. Okey, sebelum tu yang mana korang belum subscribe channel kami, so bolehlah bantu kami dengan tekan button subscribe. Kita orang pergi ni hari weekdays. So sekarang dah pukul 9 pagi. So highway jalan dah clear sikit. Bukit Wawasan ni terletak di Puchong. So kita orang dah banyak kali lah naik Bukit Wawasan sebelum ni. So kali ni baru kita orang nak buat video hiking ke Bukit Wawasan ni. Korang kalau nak ke Bukit Wawasan boleh waste lokasi yang saya bagi ni, Bukit Wawasan Puchong Trekking. Kita dah sampai Bukit Wawasan entrance. So sekarang kita parking kereta dulu. So inilah entrance Bukit Wawasan. So kita start hiking daripada sini. Macam biasa sebelum kita start hiking, kita kena exercise sikit untuk renggangan otot. Warming up ni penting lah kalau kita nak start hiking, supaya kita boleh elak any injuries. Badan dah rasa panas, so kita start perjalanan. Untuk pengetahuan korang, Bukit Wawasan ni ketinggian dia 233 meter bersamaan dengan 765 kaki. Ketinggiannya tak tinggi sangat, so trek dia pun easy trail. So sesuai lah untuk beginner hikers. Kalau jalan santai mak leha, dalam 1 jam sampai ke puncak. Nak masuk Bukit Wawasan ni tak perlu permit. So senanglah bila korang nak hiking, tak payah nak apply permit. Ni ada tadahan air. So turun hiking nanti bolehlah bersihkan kasut. Senang ke? Sini ke sana? Ramai sini. Sini senang sikit lah. Sini pacak terus kan? Okey, ni sedikit. Hanya lah, tak pernah main sini. Dah lama ada ke sini? Ramai naik dah. Oh, dah lama tak, berapa tahun saya tak masuk sini? Ya. Berapa? Ada 2-3 tahun lepas. naik sini turun sana pun boleh. Sini boleh, dulu tak boleh kan? Dulu tak boleh. Oh, itulah dah ada baru. Try sini lah. Ramai sini. Sini kan pacak kan. Dah lama tak hiking. Okey, pelan-pelan lah. Thank you. Trek Bukit Wawasan ni dah lama kita orang tak masuk. So tu yang tanya uncle tadi laluan yang ni. Dulu kita orang selalu naik laluan yang belah kiri. Laluan belah kiri tu bila startingnya dah pacak. Ada takungan air dekat sini. Kalau korang nak tahu, Bukit Wawasan ni ada air terjun tau. Memang best lah mandi dekat sana. Ada kolam lagi. Tapi hiking ni kita orang tak pergilah.
Nanti next time kita orang pergi air terjun tu, so kita akan buat video hiking. Air terjun yang saya cakap ni bukan Blue Lagoon tau. Blue Lagoon memang tak boleh masuk lah, kawasan larangan. Sebab tu adalah kawasan penyelidikan UPM. Tapi air terjun yang kita orang pernah pergi ni, tapi sekarang ni pun air terjun tu pun tak boleh mandi juga. Dah lama berjalan baru ada geng hikers kat belakang kita orang. Kita orang hiking ni waktu weekdays, so tak ramailah orang yang hiking. Kita rehat kejap, take 5. Kita sambung balik perjalanan. Rehat tak boleh lama-lama, nanti momentum lari sebab badan pun dah sejuk sikit. Kita dah nampak trek pacak, so rehat sekejap lah. Sikit lagi datang ni sampai ni. Sikit lagi. Ayat famous tu, sikit lagi. Rehat jap, penat. PY. Lepas ni trek pacak. Kat depan tu. Tiring. Ni dia. Nampak tak? Pacak. PY. Jom. Dah jom. PY. Sikit lagi. Makin jauh.
Sampai dah. Wih, semakin jauh. Akhirnya sampai kita ke puncak Bukit Wawasan. Wow, ramai ke orang dekat puncak ni. Ingatkan tadi tak ada orang langsung. Saya bawa sarapan roti canai beli kat kedai mamak tadi. Perut pun dah lapar. So breakfast dululah. Jarang-jarang saya bawa breakfast roti canai dekat puncak ni. Lepas sarapan kita tangkap gambar dekat signage. Tapi dia macam angkat. Ada trek laluan lain kalau nak balik sini. Okey, badan dah cukup rehat, perut pun dah kenyang, so kita gerak pulang lah. Dilarang buang sampah dekat puncak. Okey, kita orang pun dah sampai bawah, so kita bersihkan kasut dulu. Okey, alhamdulillah kita orang dah sampai bawah. So, terima kasih kepada yang menonton video kami. So, bantu kami juga subscribe video channel kami dan kita jumpa pada next video akan datang. Assalamualaikum. Kejap korang, tak habis lagi. Sebelum balik kita orang singgah beli air kelapa. Panas terik ni plus dengan badan penat. Sesuai lah minum air kelapa nak sejukkan tekak. Terima kasih kerana menonton video kami sehingga habis. Belanja kami satu subscribe dan nantikan penggembaran kami seterusnya.